Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan, perempuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya Allah SWT beri kita sama-sama peluang berada dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Jadi bagi memberkati majlis kita, kita akan mulakan dengan membaca ayat 1 sampai 10 daripada surah Al-Kahfi. Tuan-tuan yang dah hafal boleh baca. Yang belum hafal boleh buka Quran ke, telefon ke, baca bersama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Bermula pada bulan ini, pada setiap hari Sabtu, minggu yang pertama, setiap bulan lah, minggu pertama, saya akan mula kuliah dekat masjid tuan-tuan, Masjid Abdullah Fahim. Jadi kitab yang saya pilih, setelah saya lihat senarai pengkuliah di masjid dan lihat kitab-kitab yang mereka ajak, jadi saya memilih kitab yang tak sama lah, supaya tuan-tuan yang mai boleh dapat juga tambahan info. Kita gunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita. Dia nama je 40, tapi dia ada lebih kurang 42. Sama macam kitab hadis 40 Arba'in An-Nawawi tu, Imam Nawawi, nama je 40, tapi dia tambah lagi 2 hadis di dalam tu. Jadi nak ambil barakah daripada nama kitab Imam Nawawi tu, pengarang tulis kitab sama juga 40 hadis Nabi SAW bercerita. Pengarangnya tak lain dan tak bukan yang mengajak kuliah subuh dekat kita juga, saya difahamkan, Ustaz Zamri bin Hashim, yang menjadi mudir di Mahad Darut Taujih dekat Penaga tu, kat sini jugalah. Jadi dalam ni antara konten dia adalah
semua kisah yang datang dalam bentuk hadis, bermula daripada, saya baca beberapa tajuk pada tuan-tuan, penciptaan Nabi Adam, kisah Nabi Adam terlupa, hadis tentang Nabi Adam dan Nabi Musa berhujah, kemudian malaikat menguruskan jenazah Nabi Adam, cerita Nabi lah, sama cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Sulaiman, semua sampai kepada hadis yang ke-42, tersasul kerana terlalu gembira. Hadis tu bukan zaman Nabi lagi, tapi ada kisah-kisah zaman Bani Israel. Tetapi semua tu dalam bentuk penceritaan. Kalau tuan-tuan tengok, dalam Al-Quran sekali, konsep penceritaan ni banyak digunakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Terutama kisah-kisah yang pelbagai yang ada dalam Quran. Antara kisah yang saya bagi tahu pada tuan-tuan, contohnya kisah Ashabul Kahfi. Kadang dalam Ashabul Kahfi juga ada kisah berkaitan dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Perjalanan pengembaraan ilmu dua orang Nabi yang mulia. Ada juga dalam Al-Kahfi juga cerita Zulqarnain. Tuan-tuan masuk surah lain ada cerita berkaitan Nabi Sulaiman. Cerita Nabi Musa diceritakan dalam pelbagai surah dan pelbagai dimensi. Ada angle kamera waktu sihir Nabi Musa dan Nabi Musa dengan ahli sihir tu, angle kamera kadang kok sini, kadang kok sana, kadang cerita dari sini, kadang cerita side daripada ahli sihir, kadang side cerita daripada Nabi Musa. Semua tu adalah bentuk cerita. Dan penceritaan dalam Al-Quran ni adalah salah satu daripada sebab Allah cerita dekat Quran ni, kat kita ni adalah dia ada sebab yang sangat besar yang Allah Ta'ala sebut pada kita. Antaranya adalah A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kadzalika naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Demikianlah yang kami kisahkan kisah-kisah Rasul pada kamu, supaya kamu dapat kuatkan hati kamu, kamu dapat prepare hati kamu, maknanya tak putus asa, rasa diri kuat, rasa hati kuat apabila berhadapan, terutama apabila kita duduk dalam akhir zaman ni. Banyak isu-isu yang menyebabkan anxiety, bully cyber. Oh, tuan-tuan kalau kena bully cyber ni, silap hari bulan, boleh makan racun rumpai tu. Macam tu. Alhamdulillah dah jumpa. Tadi baru saya dapat message, tengok mereka screenshot hantar daripada Awani ke Metro Harian tu. Kok tu, Jaslina tu. Pak sesat berapa hari di hutan baru ni kan. Jumpa dah. Alhamdulillah dah jumpa. Tapi kalau dia balik nanti rumah kan, masa dia dah tenang sikit, kalau dia baca komen-komen kat bawah tu, ush, penat tau dia. Kalau dia dengar ceramah ni, saya saran kat dia tak payah baca lah komen kat bawah tu. Kita ni pun yang nak komen melampau macam-macam lah. Bukan hang bomba pun pergi cari kawan tu. Bukan hang orang asli yang bantu NGO cari. Hang tak buat apa pun. Duduk rumah ya. Yang berat hati nak doa baik kat dia sebab apa? Dia dah buat apa-apa kat hang ke? Dia dah kacau family hang ke kat long tu? Tak buat apa pun. Apalah salah hang doa? Satu hari kita tak tahu, boleh jadi kepada keluarga siapa-siapa. Kita tak tahu, benda ni di luar kawalan. Tentu ingat dia tu jogging tu. Bukan jogging, dia masuk lari macam fun run macam tu lah. Trek tu bukan trek hutan. Trek biasa, jalan raya. Adalah masuk sikit kawasan yang macam hutan sikit. Ramai tuan-tuan lari kat situ. Dia antara top 10 yang duk lari kat depan ni. 10 orang yang utama duk lari, pusing selekoh. Semua kamera semua ikut cantik elok ya. 10 orang ni. Lari kat sejam dah. Last lap corner, 9 orang je. Seorang lagi tak tahu pergi mana. Bag tak ada, dia tak ada, orang tak ada.
Padahal trek tu, trek yang orang ramai duk ikut, duk follow kat belakang. Penaja duk ikut dengan apa, geng ambulan duk ikut dengan motor, takut siapa pingsan. Ada apalah prosedur mereka tu. Hilang. Apa akan nama dia? Johari ke Johan ke? Tak tahu pergi mana. Sampai hari ni cari-cari tak jumpa. Misteri. Lalu kau selekor hutan tu. Jadi kita doa lah kebaikan pada orang. Tu tak apalah, dia healing cara macam tu. Ada orang healing dia tak ketahuan. Buat benda-benda yang pelik-pelik. Boleh menyebabkan jadi cedera. Jadi kisah-kisah Allah cerita dalam Quran ni sebenarnya adalah untuk menguatkan hati kita. Dalam dunia ni kita akan ada macam-macam ujian. Bila dengar kisah-kisah Nabi, bagaimana para anbiya kena, maka kita akan rasa sedikit sebanyak mengurangkan tekanan. Allah sebaik-baik Nabi pun kena macam tu dengan kaum dia. Saya beritahu kat tuan-tuan macam mana juahnya kaum Nabi Allah Nuh AS dan juahnya kaum Nabi Allah Shu'aib AS. Nabi Nuh bila dia dakwah pada kaum dia, apa dia kata kat dia? Qalu ya Nuh i'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Wahai Nuh, hang pun dah cerita dah hujah daripada side hang. Aku pun dah cerita hujah dari side aku. Maknanya hang pun dah cakap, kami pun dah cakap. Dan kita dah banyak dah bermujadalah macam duk berargue lah, berhujah lah aku hang. Kami penat lah Nuh macam ni cerita. Lah bagi tahu kat Tuhan hang, kita settle lah sini. Suruh Tuhan hang bawa mai kat kami. Azab apa yang dia janji tu. Kita settle tang ni lah. Kami tak mau satgi esok duk mai jumpa kami. Kami duk berkeling dengan hang bergaduh. Kami penat Nuh, kami penat. Abang tu je kat hang. Suruh Tuhan hang bawa mai. Biar azab apa kami nak tengok. Tu level juah tu. Minta. Azab ni kira minta. Dapat tak? Dapat lah. Kaum Nabi Allah Shu'aib AS. Mereka kata apa? Walaula rahtuka la rajam. Qalu ya Shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Walaula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alayna bi'aziz. Nabi Shu'aib AS sampai ke kampung dia, umat dia meniaga ranjau. Niaga muhung. Timbangan tak betul. Mai tang mereka beli, dia nak timbangan lebih. Dia kata apa abang, beli sekilo, bagi sekilo. Kira pula. Kalau dia pergi beli. Tapi kalau dia menjual, dia akan buat kurang. 930, 950 gram, tak cukup sekilo. 800 gram, dia buat kurang. Meniaga muhung. Adalah. Timbangan tu, kalau kita sekarang bawa magnet ke apa, zaman dulu ada cara dia tipu tu. Nabi Shu'aib mai bagi tahu kat mereka tak baik berniaga macam ni. Bagi cukup timbangan. Dia bayar kat hang duit, hang bagi hang berniaga bagi elok. Isu kaum dia adalah berniaga ranjau. Bila Nabi Shu'aib bagi tahu kat mereka kata apa? Qalu ya Shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Wahai Shu'aib, kami ni sebenarnya kami tak faham. Hang ada apa masalah dekat orang kampung ni, hang ada masalah apa? Kami meniaga, kami hidup, kami kaya, kami tipu orang ke, kami tak tipu orang ke, kami tak kacau hang pun. Hak banyak dia tu, hak kaya kami. Tak ada kena-mengena dengan hang. Dan tak ada satu keperluan kami nak ikut cadangan hang. Hang siapa untuk kami? Bukan hang bagi projek besar kami. Bukan hang bagi sesuatu benda. Kami tak ada faedah dengan hang. Wa ma anta alaina bi'aziz. Kamu bukan orang yang mulia di kalangan kami. Kalau orang kita kata, jawab, kalau kita kata, hang bukan best pun. Yang hang buat pandai-pandai, hang kan best pun. Hang menyemuk agak kampung ni. Walaula rahtuka la rajamnaka. Kalaulah bukan kerana family hang, dah lama kami rejam hang. Tu bahasa tafsir pimpinan Rahman lah. Dia ada tafsir pimpinan bertam pula. Bertam bahasa dia macam ni. Kami ni Shu'aib,
Kami tengok hang ni kecil besar je. Aku ni, kira duk sinti tangan lah. Aku ni lama duk geram kat hang. Kami nak belasah hang, nak rejam hang boleh Syuaib. Tapi kami duk fikir, kami kenal mak hang, kami kenal ayah hang, kami kenal family hang, adik-beradik hang duk kampung ni, kami kenal. Mereka orang baik, mereka bukan macam hang. Kalau kami ni otak pendek, kami tak fikir macam mana mereka fikir, kami tak macam pasal family hang, dah lama dah kami akan rejam hang, maknanya pukul hang. Itu Nabi. Dan kalau tuan-tuan tengok, semua cerita 25 Nabi, kita ada ratusan ribu Nabi dalam dunia Allah hantar mai. Minhum man qasasna alaik wa minhum lam naqsus alaik. Ada Nabi yang kami cerita dekat kamu, ada Nabi yang kami tak cerita. Ada banyak Nabi yang Allah hantar mai. Sebab apa Allah pilih 25 Nabi? Dalam semua Nabi, apa keistimewaan 25 manusia Nabi yang hebat ni, yang Allah select mereka, Allah buh dalam Quran untuk kita baca. Allah boleh buh cerita Nabi-Nabi yang lain. Ada banyak Nabi kan? Sebab apa Nabi ni? Saya beritahu kat tuan-tuan, antara sebab utama kata mufassirin adalah kerana semua isu-isu yang berlaku pada semua Nabi tu sedang diulang cetak dan dibuat oleh umat akhir zaman. Kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, Allah marah sangat kat mereka. Tenggelam, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kami terbalikkan bumi mereka. Kami upside down kan dunia mereka. Korek, angkat bumi, terbalik, hempap ke bawah gitu. Hempap siapa? Geng Nabi Allah Lut alaihissalam. Sebab minat laki, minat ke laki, perempuan, minat ke perempuan. Sampai Nabi Lut alaihissalam pun pening dengan kaum mereka. Jalan, tepi-tepi jalan. Maksiat ni bukan ada tempat. Kira ikut dan je. Mana-mana nak buat. LGBTQ. Cerita Nabi Lut. Saya tanya kat tuan-tuan. Cerita Nabi Lut tu dia ulang balik dah sekarang ni. Semakin banyak dalam masyarakat. Hak baru ni jumpa dalam spa hak pakai tuala putih tu. Tu hak dan serbu. Hak tak dan serbu berlambak-lambak lagi. Baru dia jumpa di stesen LRT. Kuala Lumpur. Laki sama laki. Budak-budak universiti. Hang kisah ku kis hang. Boleh kiss ke? Sekali-sekala balik haji lama tak jumpa. Belaga pipi laki sama laki. Tak apa. Itu kasih sayang. Hari-hari cium pipi tu memang lain tu. Jumpa cium pipi. Jumpa. Lain macam ni hari-hari cium pipi ni. Tak jadi kerja. Itu bukan saja cium. Jumpa dalam kereta. Dua-dua orang. Dalam masjid parking. Orang ingat soleh. Pak guard masjid tu tengok. Sampai 11.30 kereta ni tak keluar. Pergi tengok. Ketuk-ketuk. Tu dia. Dalam bagus duk ada 2 orang. Benda tu dia ulang. Dan tak habis. Cerita Nabi Allah Syuaib. Allah cerita dekat kita. Kerana apa? Kerana ramai orang yang meniaga ranjau. Ada tak orang meniaga muhung? Allah terlalu banyak. Hak basuh ayam. Ayam goreng. Atau ayam orang masak. Tak habis. Dia basuh ayam tu. Dia tukar buat masak kicap pula. Kemarin masak merah. Tak habis dia buat masak kicap pula. Ayam tu duk goreng situ lah. Hak online, tipu cara online. Hak fizikal, tipu cara fizikal. Hak berniaga buah, tipu cara berniaga buah. Buah pelam. 5 biji awal hak dia bagi elok. Hak 5 biji belakang dia buka bawah tu semua lembek dah. Kita balik rumah beli tang ni. Beli di Kuala Lumpur, balik main Pulau Pinang. Nak pergi balik Kuala Lumpur. Memang tak lah. Nyumpah lah. Macam tu cari duit. Niaga ayam. Niaga ayam, kaki ayam potong, kepala ayam potong, badan ayam semua tepi. Apa benda kita kena buat? 2 benda kena tanya. 1 benda, tak payah tanya. Tak payah tanya, kepala ayam abang mau tak? Kepala ayam tak ada siapa setakat ni rajin makan. 2 benda kena tanya. Kaki kena tanya dia, sebab dia punya. 1 lagi bahagian dalam. Abang mau tak bahagian dalam? Saya tak mau. Okey, tak tepi. Ayam kaki mau tak? Saya mau, anak saya minat sup kaki. Okey, kena bubuh. Dia tak tanya. Dia potong, dia tak tepi, dia tak bubuh pun.
Kawan tu balik, buka, Allah, kaki tak ada. Beli 2 ekor ayam, dapat 3 je kaki. 1 kaki disimpan. Mujok 3 dia bagi. Ni kaki dia simpan tepi banyak. Sehari pukul 11.30, 11.45, ada seorang lagi main beli kaki saja. Ada 1 kaki main beli kaki ayam pula. Tak ada berniaga pasal malam ke? Hak berniaga pasal malam tu dia bukan tahu pengurusan dia ni. Dia order, abang saya nak beli kaki ayam, lebih kurang RM50. Tak apa, nanti saya siapkan. Dia ingat okey ya, ambil RM50 punya kaki ayam 2-3 bungkus, nah bagi. Dia nak berniaga pasal malam buat ayam, nasi ayam. Kita hak berniaga tu, kaki siapa tu? Kaki saya. Bukan kaki ayam hang. Itu hang dah berniaga dekat dia. Hang kena tanya dia dulu. Abang, kaki ni abang mau tak mau? Dia kata tak mau. Baru dia jadi milik hang. Bila dia jadi milik hang, baru hang boleh jual. Kalau hang jual benda yang bukan milik hang, dosa. Padahal kawan tu dia nak. Kadang dia nak main balik. Allah. Tak apa tuan-tuan kok ni. Kalau belah-belah duduk flat lah. Lah duduk naik tingkat 38, 48. Nak turun kereta 12 tingkat untuk pergi cari kaki ayam balik. Bengong gitu ya. Dia kerja dekat pusat servis kereta. Siapa saja main servis kereta, dia petugas di situ. Dia berdaftar di kaunter, kedai besar, kedai yang ada jenama lah. Tak kira lah Proton ke, servis kereta Toyota ke apa ke. Dia bawa naik kereta semua, dia tukar minyak hitam. Habis tukar minyak hitam, adalah kadang-kadang sikit macam ni. Kadang dia ingat dia bubuh, kadang tak ingat dia tak bubuh. Sikit ni. Kalau satu hari 20 orang main tukar, dia ambil minyak hitam sikit-sikit tu, kumpul, bagi jadi 1 botol. Padahal bukan dia punya. Orang punya. Kumpul-kumpul sebotol, 2 botol, 3 botol. Main nak tukar minyak hitam, dia akan main kat dia tu, dia abang tukar minyak hitam tadi kaunter beritahu berapa? Dia beritahu tadi RM120. Tak apa. Abang beritahu kat kaunter, saya ni ambil stok. Banyak kadang-kadang saya ada buat berniaga juga. Ambil stok. Stok apa? Stok ni apa, minyak hitam. Jadi abang beritahu kawan, saya boleh tolak kat abang 80 sudah. Saya dapat harga. Saya dapat harga kedai sebab kami service center kami beli banyak, dia bagi murah kat kami. Kita kalau orang main abang benda 120 nak bagi hang 80. Kita tanya balik lah, ori ke bang? Dia tahu ori semua bagus ya. Kita pergi kat kaunter, kita kata minyak hitam saya dah ada. Buat alignment balancing yang lain-lain je. Di kaunter dia tukar lah, minyak hitam tak payah pakai. Dia pakai minyak hitam siapa? Minyak hitam orang-orang main sebelum 2-3 hari ni dia kumpul, minyak hitam tu lah dia guna untuk orang. Boleh RM80 kat dia. 3 hari, 4 hari sekali dapat 2-3 botol. 3 hari, 4 hari 2-3 botol. Ikut customer mana main. Hukum dia haram buat begitu. So, sebab bukan hang punya. Melainkan kawan hak tukar minyak tu, kita kata abang, minyak ada lebih sikit abang mau? Dia kata tak apa, simpan kat abang lah. Kalau dia kata simpan, baru dia milik hak kita. Sebab dia tak kata apa. Dia balik rumah, mana minyak hitam? Boleh bawa kat bicycle anak ke apa, dia pergi buka, tak ada. Nak pergi minta balik start kereta servis, tak apalah sekali lagi aku servis, aku pergi minta. Benda dah 6-7 bulan, nak pergi balik, tak ingat dah. Macam itulah duk berniaga mohong. Cerita Nabi Shu'aib akan berulang. Cerita Nabi Muhammad SAW yang orang tak suka kat Islam, macam orang kafir Quraisy, macam Yahudi, Nasrani, ada akan berada dalam masyarakat. Benda tu dia berulang. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala cipta dekat kita cerita-cerita dalam Quran ni, dia memberi satu faedah yang besar pada kita dalam kehidupan kita. Jadi kisah kita ni, buku-buku ni, kisah kita daripada awal sampai sudah, mula-mula dia cerita Nabi, kemudian baru dia cerita adalah berkaitan dengan benda-benda yang lain. Baik, saya ceritalah sikit tuan-tuan berkaitan dengan permulaan kitab kita, penciptaan Nabi Adam AS. Baca sikit lah. Nanti bulan depan kita baca lagi. Nabi Adam AS adalah bapa atau Abul Bashar, bapa manusia. Seluruh manusia ni, bapa dia adalah Nabi Adam AS.
Daripada zaman Nabi Adam lah, zuriat keturunan dia, turun semua manusia. Dia ada satu lagi bapa untuk manusia. Siapa pandai? Nama dia adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni digelar juga Abul Bashar Ats-Tsani, bapa manusia yang kedua. Sebab apa Nabi Nuh digelar bapa manusia yang kedua? Kerana berlaku banjir yang besar. Zaman Nabi Allah Adam AS, anak-anak dia semua baik-baik. Tak ada yang kafir. Semua beriman dengan Allah. Walaupun irtikab al-kabair, ada orang anak-anak dia buat dosa besar. Apa dia? Membunuh. Qabil, anak Nabi Adam, terlibat dengan kes jenayah membunuh. Tapi dia tak murtad. Dia masih lagi Islam. Zaman Nabi Allah Nuh AS, itulah baru orang mula jadi murtad, jadi jahat. Mereka ambil, mereka membuat patung ulama-ulama zaman tu. Masa zaman Nabi Nuh, ada ramai pengikut Nabi Nuh yang baik-baik. Mereka ambil mereka ni, bila mereka meninggal, mereka buat patung. Macam mana nak ingat mereka ni? Mereka buat patung. Buat patung ada 5 orang. 5 orang ni ulama yang soleh. Nama mereka Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Nuh. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. 5 orang ni. 5 orang dia buat patung. Nak ingati. Orang baik ni tak tahu macam mana jasa dia. Bapak dia kenal, ni orang soleh. Mai bapak dia meninggal, anak dia pula. Dia bagi tahu ke anak dia, ni orang soleh. Orang bagus di kampung kita. Mai generasi dakwah, kerja dakwah tak jalan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar tak jalan. Generasi demi generasi dah mai dah, cucu cicit. Depa kata, depa ni lah Tuhan kita. Pakat sembah lah dia. Nabi Nuh mai, dakwah mereka 950 tahun. Allah hantar mai banjir. Banjir seluruh dunia. Maksud banjir seluruh dunia ni 2 maknanya. Sama ada banjir di kawasan tu. Nabi Adam AS, Nabi Idris, Nabi Nuh. Tamadun manusia tak berapa berkembang lagi. Baru duduk di kawasan sekitar situ je. Kalaulah banjir berlaku di kawasan tu, maknanya seluruh dunia lah banjir. Atau memang betul banjir itu seluruh dunia. Walaupun tak ada orang, tapi banjir juga seluruh dunia. Apa dalil dia? Dalil daripada surah As-Saffat. Firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Kami jadikan zuriat Nabi Nuh tu adalah zuriat yang baki. Maknanya, selepas anak-anak Nabi Adam semua hidup, beranak pinak, jadi baik, jadi soleh, ada yang jadi tak elok apa semua nanti zaman Nabi Nuh apa semua ni. Sampai zaman Nabi Nuh AS, yang naik kapal lebih kurang 83 orang, itu sahaja. Bukan manusia Islam. Itu sahaja manusia yang ada kat dunia ni. Kiranya tamadun manusia yang kedua bermula selepas daripada Nabi Allah Nuh AS. Sebab tu Nabi Nuh digelar Abul Bashar Ats-Tsani. Dalam hadis mahsyar yang panjang, ketika mana penduduk mahsyar yang ramai-ramai itu, mereka akan pergi jumpa Nabi Adam. Mereka kata, wahai Adam, kamu adalah bapa manusia. Kamu adalah Nabi yang pertama Allah hantar. Dalil yang kedua menunjukkan bahawa Nabi Adam AS ni adalah bapa bagi semua manusia. Dan ketika Nabi Allah Adam AS turun mai ke muka bumi, Allah dah ready dunia dah. Dunia ni tuan-tuan, kanata ratqan fafataqnahuma. Surah Anbiya. Dunia dengan langit dengan bumi dulu ni cantum. Dia sekali macam tu. Dia tak pisah. Kemudian kanata ratqan fafataqnahuma. Kami pisahkan keduanya. Kalau teori sains, dia akan kata teori Big Bang. Ada satu letupan besar. Berjuta-juta tahun. Saya pun tak tahu saintis tahu mana. Hamkan hidup pun berjuta-juta tahun tu. Quran cerita awal.
berlaku satu letupan yang besar. Tapi Allah tak cerita letupan. Allah cerita kami pisahkan keduanya. Jadi dunia ni dah ready, siap dah. Rimau ada, sungai ada, bukit ada, laut ada, binatang ada. Semua siap dah sebelum Nabi Allah Adam turun mai ke muka bumi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Kami cipta bumi ni 6 masa. Atau setengah tafsir kata 6 hari. 6 hari. Orang-orang Yahudi, mereka kata Allah cipta bumi sebab tu Allah letih buat bumi ni. Bila Allah letih 6 hari, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Allah letih, maka Sabtu tu Allah cuti. Hujung minggu tu Allah cuti sebab Allah letih. Allah jawab dalam surah Qaf, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Kami cipta langit dan bumi dan tak pernah ada sedikit pun benda letih pada Allah Ta'ala. Maknanya hampa Yahudi jangan reka cerita kata Allah letih. Allah tak letih sebab Allah ni bukan sifat macam manusia. Laisa kamithlihi syai'. Laisa kamithlihi syai'. Tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Allah ni bukan kata letih. Ngantuk pun tak, tidur pun tak. Manusia ni ada satu kelemahan. Kelemahan dia apa? Mengantuk dan tidur. Itu hang sado macam mana pun badan hang, 3 hari hang tak tidur, hari keempat hang jadi bengong kok. Dia mesti tidur. Paling tak mengantuk. Tambah kita, khutbah Jumaat tidur, kuliah subuh tidur, kuliah maghrib tidur. Khutbah Jumaat menerap terus tidur. Memang dia main tu main nak lena lah. Cari tiang, cari bagusnya pot kipas ke tu, set and set semua. Betul-betul dia buka mata sikit, vibration poket dia. Barakallahu li walakum bil Quran. Dia kata cantik lah, timing kemas ni. Bangkit kita takbir saja gitu. Kita punya tidur tu. Allah tak mengantuk. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tak ditimpa mengantuk dan Allah tak ditimpa tidur. Kalau itu maknanya kelemahan. Maha suci Allah ada sebarang kekurangan. Tak boleh. Kalau tak ada pengawasan Allah di dunia, habis. Langit, bumi, bintang, habis semua jadi berserabut. Kita ni duk ada dalam keadaan yang elok dunia ni sebab Allah jaga kita. Kiamat nanti bukan Allah tak jaga. Allah arahkan bumi rosak, langit jatuh, bukit berkecai. Semua tu arahan. Bukan masa akhirat nanti Allah tidur. Last day tu Allah tidur kot. Oh kiamat. Tak. Itu dengan arahan. Jadi kata-kata Yahudi tentang Allah letih tu tak betul. 6 fasa lah Allah buat. Oh, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Adakah hari tu ulama mufassirin menyebut, adakah hari tu macam hari kita? Atau ada fasa? Atau 6 tu 6 apa? Pelbagai pandangan lah. Cuma Allah boleh buat dalam kun fayakun, Allah boleh buat. Cuma penyusunan strategi yang Allah buat dunia. Ada hari Allah buat ni, ada hari Allah buat ni, ada hari Allah buat ni, ada waktu Allah buat ni. Dan tak ada satu benda letih. Jadi ready untuk Nabi Adam turun. Ready untuk Nabi Adam turun. Jadi tak bolehlah kita salah Nabi Adam. Ada orang bebai dia kata, Nabi Adam ni, tidak aku syok duduk syurga. Nabi Adam punya pasal ni, tidak aku best duduk syurga. Nabi Adam lah, mereka family semua. Kisah tu nanti kita akan jumpa lah. Hadis kedua, ketiga nanti tu. Nabi Musa, satu hari, dia rasa macam, yalah, ralat. Dia terfikir lah. Ish, sebab apa Nabi Adam pergi makan lah? Kalau Nabi Adam tak makan pun seronok. Dia fikir macam tu. Allah munculkan Nabi Adam depan-depan terus. Nah, hang tanya terus. Sebab apa? Nanti kita jumpa hadis tu. Perbincangan pergi bincang mai.
Nabi Musa kata, oh sebab tu. Dia pun tak kata apa lah. Susunan ni, Allah yang buat flow ni. Sebab dunia tak ada dah. Sebelum Allah cipta Nabi Adam AS, Allah kata apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat turun satu khalifah kat muka bumi. Plan tu Allah dah habaq pada malaikat-malaikat dah. Malaikat pun rasa macam agak tak selesa. Kemudian malaikat bagi tahulah macam mana ni keadaan. Mereka kan suka tumpahkan darah semua. Kami tasbih pada kamu, wahai Allah. Allah kata apa? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu benda yang hampa tak tahu. Sebelum penciptaan Nabi Adam, jalan cerita tu telah disusun oleh Allah. Maknanya Nabi Adam aku cipta, dia akan turun mai ke muka bumi untuk takbir dunia, kemudian kau akan balik semua ke akhirat balik, syurga neraka untuk aku uji. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku mai kat muka bumi nak tengok di kalangan hampa siapa yang baik amalan dia. Maka ketika Nabi Allah Adam AS turun mai ke muka bumi, Allah letak dah semua benda dan Allah tumbuhkan pokok-pokok ni dengan hujan. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan semua benda hidup dengan air. Dengan adanya air tadi, binatang-binatang boleh minum. Dengan adanya air tadi, tumbuh-tumbuhan boleh tumbuh. Allah suburkan bumi dengan hujan. Dan Allah jadikan rawasiya. Rawasiya ni bukit-bukit. Sebagai pasak dan paku bumi, autad. Supaya bumi ni tak bergerak. Supaya bumi ni tak sentiasa berada di paksi dia. Tapi akhir zaman macam itulah. Dia ni tarah bukit. Dia ni korek lubang. Semua pasak-pasak yang Allah buat tu jadi kemusnahan disebabkan kerja buat manusia sendiri yang suka buat benda yang jahat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala jadi semua benda ni siapa cerita dekat kita? Nabi SAW cerita. Macam mana Nabi tahu? Itu orang panggil dalil an-nubuwah. Dalil an-nubuwah. Ataupun kita panggil dalailun nubuwah. Dalil-dalil kenabian. Nabi pun tak pernah lagi zaman tu. Nabi pun tak tahu Nabi Allah Adam cipta macam mana semua, tak tahu. Siapa bagi tahu? Allah yang bagi tahu. Sebab Nabi bukan mu'arrikhun, bukan pengkaji tarikh dan sejarah, tak. Allah bagi tahu. Benda sebelum Nabi beranak dan benda lepas Nabi beranak semua dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cipta dekat dunia ni ada 3 makhluk yang besar dan banyak. Pertama adalah malaikat. Malaikat adalah penciptaan Allah yang terlalu banyak. Dalam hadis Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW menyebut, masa aku naik di langit 1, langit 2, langit 3, tidak ada ruang yang kosong, walaupun sejengkai yang kosong daripada malaikat. Penuh setiap langit itu ada malaikat yang beribadat pada Allah. Asma'u la tasma'un. Aku dengar apa hangpa tak dengar. Dengar tu macam mana? Banyak sangat malaikat yang duduk di langit pertama, setiap langit ni, dia bunyi macam, tak kalau lantai kayu, kalau kita pun berat, kalau dulu rumah-rumah dulu surau-surau lama kan, kalau kita jalan, bunyi gitu. Penuhnya malaikat tu, bunyi tu. Langit tu bunyi. Macam hang gerak sikit tu sebab terlalu padat dengan malaikat. Yang kedua banyaknya ni adalah jin. Jin Allah Subhanahu wa taala cipta daripada api, daripada bara, daripada hitam asap. Tu penciptaan daripada api yang nama dia adalah jin. Yang pertama malaikat dicipta daripada cahaya, laju bergerak dia. Kalau masjid gelap, tutup lampu semua, saya pegang torchlight, saya suluh torchlight. Cap, lampu tu dia boleh pi ke speaker belakang tu, berapa lama? Sangat sat. Mungkin 0.0000 tak dan saat. Tak, buka, sana dah sampai. Macam itulah pergerakan malaikat. Sebab dia cahaya. Dia boleh tembus semua benda, dia boleh jalan macam tu je, laju dia.
Jin Allah buat daripada, nama dia adalah api. Dan manusia Allah buat daripada tanah. Tanah yang macam mana? Tanah yang campur macam-macam tanah. Dalam satu genggam malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala buat Nabi Adam alaihissalam tinggi lebih kurang 30 meter lah. 90 hasta. 90 hasta. 30 meter. Lebih kurang bangunan 9 ke 10 tingkat. 9 ke 10 tingkat bangunan tu. Kalau sekolah anak kita 3 tingkat, sekolah menengah ke rendah 3 tingkat, sekolah tu, tambah sekolah tu, tambah sekolah tu, tambah setingkat lagi. Itulah tinggi Nabi Adam. Tinggi ya. Dan besarlah sesuai dengan dia lah. Besar Allah buat dia. 30 meter. 1 meter tu yang panjang tengah jalan tu. Hak putih tu. Tu 1 meter. 1 meter, 1 meter, 1 meter. 30 meter. Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah buat dia daripada pelbagai jenis tanah. Antaranya permulaannya Allah buat dengan turab, dengan tin, pasir. Tanah tu, dia ambil tanah tu dicampur dengan air. Dicampur dengan air, dia jadi tinil lazib. Jadi tanah liat yang melekat-lekat. Ini istilah yang Allah guna dalam Quran. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam tu sehingga menjadi kal fakhar. Fakhar tu dibentuk manusia, bubur air. Kemudian ada masa lagi dia jadi tanah. Kemudian dia buat macam kosong. Fakhar ni macam apa? Macam kita kata labu sayung kosong, tak isi apa lagi. Masa Nabi Adam dalam keadaan macam ni lah, siapa mai? Iblis dia main ronda. Dia main tengok ini adalah creation baru Allah Ta'ala, cipta Allah Ta'ala yang baru. Dia usah, dalam ni kosong. Bila dalam ni kosong, dia tahu lah. Dia tahu apa? Manusia ni, dia tak boleh kawal 2 benda. Satu, emosi, terutama perasaan marah dia tak boleh kawal. Yang kedua, dia tak boleh kawal dengan nafsu dia. Sebab dalam kosong. Ketika baru pasir, baru tanah, baru campuran, baru kal fakhar, macam patung, macam labu sayung kosong macam ni. Ketika ini, Nabi SAW sudah dilantik jadi Nabi. Orang tanya, mata kunta nabiyan, wahai Rasulullah SAW, bila kamu jadi Nabi? Kata Nabi SAW, wal adamu bainar ruhi wal jasad. Aku jadi Nabi, masa Nabi Adam tengah dalam under construction. Tak siap lagi. Antara roh dengan jasad. Tapi aku sudah dilantik menjadi Nabi ketika itu. Sudah dilantik menjadi Nabi. Hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah dalam dia akan jadi kosong. Azan dah kah? Masuk dah waktu. Azan dah, saya tak berhenti dulu.
Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah salatul qa'imati Muhammadan wasilah wa tal-fadilah ba'asu maqama mahmud allazi wa'ata innaka la tukhlifu al-mi'ad raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah bil Islam dina. Baik, tuan-tuan, nanti insya-Allah pada bulan hadapan kita akan mula baca hadis lah. Jadi tu muqaddimah penciptaan dunia dan Nabi Adam. Kitab ni tuan-tuan ada dua cara lah. Kitab ni, siapa yang nak kitab, tuan-tuan boleh maklum kepada imam ke AJK bertugas ataupun dalam grup masjid, tuan-tuan kalau ada grup taman ke apa, nanti AJK akan bagi tahu kat saya akan bawa pada kitab ni pada bulan akan datang. Kitab ni RM15 macam tu je lah. Tuan-tuan mau, tuan-tuan boleh dapatkan. Kalau tuan-tuan ada kitab, baguslah juga. Sebab kita ni dengar cerita Nabi Adam seronok. Lepas tu balik rumah, isteri tanya, abang mengaji apa tadi? Tak tahulah cerita apa. Yang kami dengar ni Nabi Adam buat pada tanah liat ke tu, ya kami tahu. Punya lama aku ceramah, tanah liat yang boleh kat dia. Jadi kita tulis lah, buat balik isi sikit. Okey. Nombor 2, saya bagi tahu kat tuan-tuan sikit lah. Pasal kalung hak hilang tadi jumpa dah tu kan. Laut dan hutan ni, dua laut lah terutamanya dengan hutan ni, dua ni dia bukan tempat kita. Tempat kita maknanya kita bukan duduk tiap-tiap hari dalam tu. Kita duduk di darat ni lah. Darat ni pun kita kena ranjau. Scammer sini, scam sana, murung sini. Darat pun kena murung lah. Tambah di laut. Laut ni dia rahsia dia takkan habis. Baru ni ada beberapa orang penyelam pakar. 5 orang. Turki ada, England ada, France ada. Hak jenis sijil menyelam yang gila-gila ni. Nak pergi buat kajian gua yang ada dalam laut. Dalam laut ni, dalam tu ada gua-gua pula. Mereka pergi lah. Buat kajian. Pergi saja tuan-tuan. Tak balik, tak tahu pergi mana. Tak tahu pergi mana. Pergi je. Sampai hari ni tak balik. Beberapa bulan yang lepas. 2-3 tahun lepas ada juga penyelam. Mereka pakai kereta selam yang comel yang kecil tu. 5 orang duduk di situ. Tu pun sama kak. Tapi buat kajian tambahan pasal kapal Titanic hak karam dulu ni. Mereka nak pergi tengok dalam tu. Ada apa kemudahan, apa semua kajian-kajian terkini lah. Kecil, mereka masuk dalam sangat. Tekanan terlalu kuat. Dalam tu, kemik. Kemik, macam tu lah. One way je. Sehala. Lepas tu tak balik lah. Sebab setiap 200 meter, ada binatang lain-lain hidup. Ikan duduk atas, dia duduk dalam range dia tu je.
Ikan 200 meter pula, dia duduk dalam range dia. Semua duduk di tahap dia. Yang di bawah, tak di atas. Yang atas, tak duduk di bawah. Bawah dia ada alam dia sendiri. Bawah ada cahaya pun tak ada sampai. Dia gelap yang manjang lah bawah tu. Tuan-tuan tengok National Geographic, ada ikan tu. Sebiji macam pasiak badan dia. Dia boleh masuk dalam pasiak tu, kepala dia kat atas. Allah buat kepala dia kat atas. Nampak je siapa lalu kat tu, dia buka mulut, ngangor. Lepas tu masuk dalam. Makan-makan-makan, duduk balik bawah tu. Bawah tu. Macam-macam. Ikan tu ada lampu depan kepala dia tu. Tuan-tuan tengok tak kartun tu. Kartun apa? Finding Nemo tu. Nampak tak tengok nah. Aku anak kecil-kecil layan juga. Kan anak besar-besar. Finding Nemo tu ada satu ikan bawah laut tu. Ada lampu atas kepala dia tu. Ikan tu ada sungguh. Sungguh ada ikan tu. Memang ada lampu di kepala dia. Gigi dia, ya Allah, punya tajam. Siapa lalu, dia makan. Kapal selam pun tak boleh selam sampai ke bawah tu. Tekanan air terlalu kuat. Boleh remuk. Dinding kapal selam tu, dia boleh crash ke dalam gitu tu. Boleh crack dalam tu. Oh, bahaya. Tekanan terlalu kuat. Kapal selam kan besar ni, besi dia. Mungkin besi panjang lagi. Pun dia retak. Bila masuk dalam. Tekanan kuat. Tapi kadang-kadang saya fikir ada ikan besar-besar ni Allah buat. Duduk bawah tu. Apa material yang Allah guna buat badan dia. Yang boleh tahan tekanan luar biasa. Dengan pernafasan dia, dengan jantung dia, dalam badan dia, pencernaan dia, dengan tekanan yang terlalu hebat. Subhanallah. Hebat Allah Ta'ala buat. Itu laut. Sama lautan. Saya bagi tahu tuan-tuan, pi mana pun, nombor satu, jangan sombong. Jangan sombong. Alah, tak apa, ayak-ayak ni semua tak ada apa. Aku biasa dah. Alah, hutan ni apa, tak ada apa. Aku biasa dah. Aku selalu pi dah. Yang tu perangai tak apa elok buat tu. Jangan cakap besar. Sebab kita tak tahu. Macam saya abang tadi, kawan hak jogging tadi kan. Dia bukan masuk hutan pun, lari tepi hutan ya. Tak tahu pergi mana. Jadi hutan ni dia ada macam-macam benda lah. Jadi kita masuk hutan kalau nak pergi camping ke, nak pergi hiking ke, biarlah kita pergi pertama, pergi dengan kawan-kawan yang kita boleh harap kawan-kawan tu. Jangan jadi macam kes jerai tu. Kawan tu meninggal di atas, turun di bawah tak tahu apa cerita. Siapa tak pergi ke apa tak tahu, meninggal pergi macam tu lah kawan tu. Kejang kaki duduk di atas, meninggal. Pastikan kawan yang betul. Yang kedua sebelum masuk tu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Baca 3 kul, muawwizatain jangan tinggal. Baca ayatul kursi. Bila kita nak pergi camping kat satu-satu tempat, azanlah kawasan tu. Jangan biar kosong. Kita semayang kat situ malam tu, maghrib tu azan di situ. Supaya kita bila pergi tu, bukan kita minta izin. Jangan masuk hutan kata, Tok, anak cucu tumpang kencing tu. Tak payah, tu bukan Tok Hang. Kalau Tok Hang takkan beranak macam ni, hang lagi teruk perangai tu. Takkan Tok Hang kuntilanak. Agak-agak hang pun. Tak payah. Tak payah minta izin kat siapa pun. Bumi ni kita khalifah. Tapi beradablah. Bila pergi jangan sombong. Sebab tu Nabi SAW ajak kita, kalau kita pergi kawasan mana-mana pun, ma'ur rakid, ayak bertakung, jangan kencing dalam ayak tu. Kita pergi hiking mana-mana, tengok ada ayak bertakung, kita kencing. Jangan. Sebab itu mungkin binatang-binatang nak minum. Kalau ada lubang-lubang, apa kita nak kencing, jangan kencing dalam lubang. Itu mungkin binatang-binatang nak hidup dalam tu. Ular duduk dengan anak dia, bini dia, mak menakan dia semua, ambil kencing dalam tu. Lagi dia keluar, dia ngap hang air. Itu tak ada jual lah. KPJ, Sungai Petani tak ada. Lamu air tak ada. Loh Guan Lai tak ada jual. Tak ada spare part dah tu. Jadi jangan kencing tak ketahuan. Satu lagi, itu mungkin juga makhluk-makhluk lain duduk dalam tu. Bila kita nak pergi tandas dalam hutan, cari tempat yang tersembunyi, tak menghadap ke arah kiblat. Dan baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu tiap-tiap kali kena ulang baca. Sepanjang kita dalam hutan tu, Allah pelihara, Allah jaga kita. Walaupun kita sesat, tapi ada jalan untuk penyelesaian. Pomba cari jumpa, adalah track-track yang kita lalu tu, orang bawa kamera dan sebagainya, boleh jadi jumpa juga. Dan nombor 3-nya,
bila kita masuk hutan tu, waktu semayang, kalau selesai waktu semayang, berhenti semayang berjemaah pun boleh. Kalau tuan-tuan sesat macam tu, nak semayang macam mana Ustaz? Kami tak tahu. Nak semayang, nak ambil tak mana? Tayamum boleh. Kita tak tahu kita sesat kat mana, hutan tak tahu tak mana tempat dia. Kalau di Malaysia, arah kiblat adalah arah matahari jatuh. Ni, matahari jatuh belah ni. Tuan-tuan balik rumah, cek. Kata kita tepi sungai ke, lepas tu kita tak tahu nak semayang ke mana ni, tengok matahari. Matahari naik kot ni, dia jatuh kot ni. Kalau jatuh kot ni, tentulah kiblat kita. Di Malaysia lah. Filipina tu tuan jangan pakai, dia lari dah. Ni saya habaq tuan-tuan kat Malaysia. Lagi pergi Bandung buat semayang tu, lagi menghadap ke Dewan Masyarakat Bandung pula. Menghadap kat arah situ semayang. Jadi azan semayang, kita jangan pisah daripada grup kita. Dan kalau kawan-kawan hilang tu, kita doa kebaikan untuk dia. Jangan doa keburukan untuk dia. Baik, itu saja. InsyaAllah, nanti bulan depan kita akan jumpa lagi dalam kuliah kita, siri kedua nanti, kisah Nabi Muhammad bercerita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.